Tengok ni ah. Babi, nanti kau bawa anakku sial. Kau faham tak? Anakku tau. Anak kecil lagi tau. Anak kecil lagi. Ikutkan aku bunuh. Atuk rogol cucu sendiri. Luluh foto hati umat Kesnya biarlah mahkamah putusan. Cuma acik nak ikhtiar memandaikan umat bagaimana manusia boleh diterbitkan nafsu Kau kena faham biologi fizik hukum alam baru boleh ikhtiar bersedia elak bondo ni dari berlaku. Manusia ni dicipta mau nafsu. Dalam banyak-banyak nafsu, dia ada nafsu mengawan. Nafsu ni banyak dan ada nafsu mengawan. Orang zaman dulu, bila anak perempuan ni akil balik yo, tarih mak abah yang nikahan. So, perempuan marin nikah umur boleh-boleh lagi. Bila gaya hidup manusia ni dia berkembang, maka falsafah manusia pun berkembang. Contoh sekarang ni gaya hidup anak perempuan kena masuk U, kena kerjaya dulu, kena ada gaji Maka nikah boleh-boleh tahun ni dah jadi tak normal. Lama-lama dah jadi salah. Falsafah baru tetapkan 6 boleh, 8 boleh, 21 adalah dewasa, baru dewasa. Ikut negara lah. Kuk nikah bawah daripada umur tu dianggap jahat. Perkahwinan kanak-kanak. Acik tak cakap falsafah siapa yang betul. Acik cuma bawa kau ni garis timeline falsafah manusia yang berubah seiring dengan gaya hidup manusia ni. Okey, baik. Bagaimana manusia boleh digroom atau diterbitkan nafsu pada seks. Bagaimana biologi manusia ni dia trigger. Macam kau sengaja dan berniat. Kau dah ada niat kan? Lepas tu kau ada kekuatan kan? Kau ada kemampuan kan? Kau pun bawa dan kupih bawang depan kanak-kanak. Depan mangsa yang kau target lah. Okey, apa berlaku pada biologi kanak-kanak ataupun mangsa tu tadi? Metoi berai. Dengan kau-kau sekali berai. Jadi grooming ni adalah tindakan seperti pujuk rayu, sentuhan, tontonan, ajak tu menonton sama-sama. Hubungan kepercayaan yang boleh dimanipulasi biologi mangsa. Bukankah ianya suka sama suka, cik? Falsafah manusia zaman moden menetapkan jika bawah 6 boleh, 8 boleh, 21 ikut negara lah. Akar belum matang lagi. Biologi dah terbina sebelum akar dia kukuh. Klausa suka sama suka tak terpakai. So kepada yang ada anak perempuan, termasuk diri pakcik ni, kena faham benda ni. Biologi, grooming. Gapkan, jarakkan, asingkan anak perempuan ni dengan bapa saudara, atuk lelaki. Dia adalah protokol dalam Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia sebut, pisahkan tempat tidur adik-beradik lelaki maupun perempuan. Tu adik-beradik tu, saudara qadim. Kalau pak saudara, kuk pak saudara, atuk lain lah kena ada gap kan. Riba meriba, poluk memoluk, pogang memogang. Bahasa daba meaning ni gap kan. Walau taraf itu wali. Sebab apa? Sebab bawang tadilah. Biological attraction to each other.